Ini satu lamp holder dan satu lamp holder ni, dua biji ni. Jadi untuk cek ni biasanya kita tak payah cek lah, kita tukar terus. Sama ada kita nak tukar manis biji, cuma kosnya tinggi lah, ataupun nak jimatnya kita beli je lamp holder ni, lamp holder sebelah kiri dan lamp holdernya sebelah kanan. Kita beli dua, ataupun kalau nak pasang satu-satu boleh juga. Buka satu lamp holder ni dan pasang lamp holder baru, lepas tu ambil mentor dan kita test. Kalau hidup, masuk lamp holder yang ni, okey lah, jadi tak payah tukar. Tapi kalau kita tak nak buat kerja 2-3 kali, kita tukar je dua-dua lamp holder ni. Pasal biasanya bila lamp holder ni dia dah rosak, biasanya tak lama tu yang ni lah pula rosak. Jadi yang ni saya tukar dua-dua lah. Saya tukar lamp holder ni dengan lamp holder ni. Pasal kalau kita nak tukar dengan rumah sekali, banyak kerja. Nak kena buka skru, dan lepas tu nak kena pasang balik, nak kena setting. Kabelnya dah tentu-tentu kita kena buka. Banyak kerja lah, banyak makan masa. Kita tukar je lamp holder kiri dan kanan. Okay, memandangkan saya ni tak ada lamp holdernya, saya pakai je lah yang lampu spare ni. Kita ambil lamp holder dia dan kita pasang dekat lampu tadi. Lamp holder ni kalau kita tarik macam ni memang tak boleh. Untuk cabut benda ni, kita nak tarik benda ni memang tak boleh. Pasal dia ada grip dekat dalam ni. Untuk bukanya, kita yang buka sini. Nanti benda ni patah. Walaupun baru plastik ni, kalau kita paksa-paksa, biasanya patah lah. Jadi untuk buka ni, kita buka daripada depan. Okay, yang ni kita tarik. Lepas tu yang klik warna putih ni, macam tu. Yang ni pula. Okay, dah. Baru kita tanggal belakang ni. Ni klik dia. Dia sangkut dekat sini. Jadi kalau kita paksa ni memang tak boleh lah. Jadi yang ni untuk buka ni, kopek je macam tu. Dan yang hitam ni kita tarik. Dah. Okay, lepas tu yang pentingnya, yang ni kita kena tolak sikit, biar dia jadi ketat. Pasal kalau kita biar macam tadi, bila kita cucuk kabel lampu, nanti benda ni loose, dia akan ada sparking dekat sini. Ada sparking. Jadi yang ni kita pasang balik lah. Letak ni dulu. Jadi lampu ni kita jangan buang, kita boleh pakai balik. Kita kena beli lamp holder yang baru kat kedai dan kita pasang balik lah. Okay, lepas tu yang ni kita tukar. Caranya samalah macam yang kita buat tadi. Tolak hitam ni ke atas, yang putih ni tarik ke dalam. Lepas tu yang ni dalam dah tarik. Okey, dekat sini ada 4 lubang. Kita boleh pilih mana satu kita nak. Sama ada belah sini ataupun belah sini. Yang lubang 4 segi ni, kita tak payah cucuk lah. Dia hanya cucuk dekat sini saja. Dekat yang bulat ni satu ataupun sini. Jadi kita boleh pilih lah. Nak yang ni ke nak yang ni. Jadi saya ambil yang ni. Kita cucuk. Cuba tarik, dia tercabut tak? Lepas tu kita pasang balik. Satu lagi sama juga. Cara yang sama. Yang ni tadi saya ambil yang sebelah kanan tadi, saya pakai yang ni. Untuk yang baru ni kita pakai belah sini. Dia tak apa, dia tak kisah.
Okay, dah pasang ni, kita pasang mentor dulu. Cover ni kemudian, pasal kita nak test. Walaupun kita yakin lampu ni akan hidup, biasanya kita test dulu. Kita test mentor lama dulu, rasanya boleh pakai lagi. Okay, dah siap. Kita test, kita buka switch. Okay, dah hidup. Rupanya lamp holder yang rosak. Jadi kita buka balik mentor dan kita pasang cover lah. Kita pasang cover dan buat proper lah. Okay, dah. Pasang cover balik. Lepas tu kita pasang mentor. Dah settle. Jadi saya harap video ni bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.